Anda perasan tak sekarang ni dah ramai sangat-sangat yang mengadu batuk tak berhenti, dada ketat, nafas pun rasa makin pendek. Kadang bukan sebab merokok pun, tapi sebab paru-paru kita dah penuh lendir dan radang. Bila lendir itu berkumpul, lama-lama saluran pernafasan yang makin sempit. Itu yang jadi sesak, cepat penat, naik tangga pun jadi semput. Malam-malam pula batuk tak henti-henti sampai tidur pun jadi terganggu. Sebab tu ramai yang dah mula ambil akan nafas ni. Dalam akan nafas ni, dia ada dua bahan utama yang sangat-sangat power, iaitu pertama cordycepin dan polysaccharida. Cordycepin ni dia bantu untuk kurangkan radang dalam paru-paru, dan pada masa yang sama dia bantu untuk tingkatkan oksigen dalam darah. Polysaccharida ni pula dia bantu untuk bertindak sebagai perisai paru-paru, bantu kuatkan sistem pernafasan dan lawan jangkitan daripada dalam. Ramai kata lepas amal batuk makin kurang, kahak makin cair, dan bila tarik nafas dada dah tak rasa ketat dah. Bangun pagi pun rasa ringan dan tak semput macam dulu. Kalau awak tengah hadap batuk tu tak habis-habis atau cepat semput bila jalan sikit, jangan tunggu makin teruk. Cuba akan nafas sekarang, bagi paru-paru awak peluang untuk bernafas lega semula. Klik link di bawah ni sebelum stok habis.